Okey, sekarang kita nak sambung wayar yang digerik tikus. Alright, kita buka itu. Tengok wayar dimakan tikus. Semalam kita dah sambung. Ada lagi tempat yang ceruk-ceruk tu. Ni tarik ni kan. Ni tarik. Okey. Tolak atas lagi. Tolak lagi. Ha, tolak tu lagi. Atas lagi. Tahu je. Ha, tolak. Okey. Oh. Buat cara dia. Okey. Ni dah minum dah. Ni semalam dah. Okey. Malam ambil kunci tu. Elak tu semua bawa balik. Ada kunci rumah. Kan bagi. Risau juga tinggal sana kan. Takut dia bawa dia. Tikui orang kan dia kata, labur mencari. Oh ni tu bagian ni. Okey. Ini satu lagi. Dia makan ciuk. Ciuk ni dia makan. Jadi kita taruh serai. Ini serai ni. Kita patah-patah serai. Selipkan dekat sini. Kat sini. Ini. Kita terus serai dengan berus sabut. Kat sini. Itu lagi satu sana. Kita yang angkat boleh. Oh itu. Oh ni boleh cabut ni. Tu yang dekat ni. Ni kunci dia. Ya, Kunci dia kat sini. Untuk buka dia. Tu. Ni dia nak buka sini. Ni kalau itu.
Itu tak pakai, itu air daripada air panas, air radiator. Dia tak payah asam. Oh, baru nampak. Ini boleh balut. Itu wayar dia. Ni wayar dia. Tu. Wayar ni memang susah, semua nak kena buka ni. Dia putus sini. Oh, ni. Ini pun putus. Lagi satu kita taruh bros lah. Bros ni kita buat letak kat sini. Lagi tikus tak masuk. Oh, ini dia yang putus tu. Jumpa dah. Okey, sekarang dia dah jalan. Alhamdulillah. Kita berjaya hidupkan. Setelah 2 hari kita sambung wayar. Oh, cantiklah.